PAS dan PKR Pulau Pinang meminta kerajaan negeri menimbang semula keputusan memecat Johari Kasim dari Parti Keadilan Rakyat sebagai Ahli Majlis Pembandaran Seberang Perai MPSP. Penadikan balik itu perlu supaya isu itu tidak disalahertikan sebagai perkauman yang sedang tersebar di negeri itu. Timbalan Yang di-Pertua PAS Pulau Pinang, Dr. Mujahid Yusof Rawa berkata, keputusan memecat Johari adalah tidak tepat memandangkan sedikit salah faham telah berlaku. Sebenarnya isunya bermula apabila ada perbincangan di antara Pakatan Rakyat yang mencadangkan kalau boleh Yang di-Pertua Seberang Perai itu dilantik daripada politik, mana daripada parti politik, dan mereka mencadangkan ada beberapa nama lah. Tetapi keputusan yang dibincangkan dalam majlis pakatan itu ditangguh untuk dibawa di peringkat yang lebih tinggi. Tiba-tiba dalam masa waktu tak ada keputusan tu, walaupun dah ada cadangan, dilantiklah MPSP yang ada ni, yang di-Pertua yang ada ni, yang tidak berlatar belakangkan ataupun yang tidak daripada parti politik. Jadi atas alasan itu, maka kaunselor ni, Johari Kasim ni, dia rasa macam seolah keputusan tidak dihormati, sedangkan keputusan itu belum ada kata putus. Jadi atas itu maka dia bertindak dan dia membuat kenyataan. Mesyuarat Exco Jumaat lalu, sebulat suara bersetuju untuk melucutkan kedudukan Johari. Keputusan itu dibuat berikutan Johari didakwa mengetuai tindakan memboikot majlis angkat sumpah yang di-Pertua MPSP baru-baru ini. Dalam kes Johari Kasim yang telah dipecat ini oleh Ketua Menteri atas sifat dia kaunselor, kita pohonlah kalau boleh hanya diberi amaran saja, kerana ada alasan kita, kerana Pakatan Rakyat sendiri perlu memperkukuhkan dia punya sistem membuat keputusan dulu. Kalau dah kukuh ni, kalau jadi juga kita tak dapat nak elak lah. Tapi dalam keadaan kita masih belum kukuh lagi ni, tiba-tiba berlaku benda-benda gini, kita takut ini akan backfire. Yang mana sekarang ni prioriti kepada Pakatan Rakyat di negeri Pulau Pinang ialah untuk mengkukuhkan dia punya kedudukan, untuk mengkukuhkan dia punya kedudukan dia di kalangan rakyat. Ahli Parlimen Balik Pulau Yusmadi Yusof pula dengan nada sama mempertahan tindakan Johari sebelum ini yang dakwanya dibuat atas dasar kepentingan semua parti. Dan dalam hal ini saya mempertahankan saudara Johari kerana beliau bukan mempertahankan agenda peribadi beliau sebagai ahli majlis ataupun ketua WIP Majlis Pembandaran Seberang Perai. Malah beliau dengan tegas daripada awal mempertahankan keputusan ataupun cadangan yang diutarakan di dalam Majlis Pakatan Rakyat di peringkat Pulau Pinang, yang mana saya sendiri merupakan salah seorang ahli jawatankuasa. Beliau yang juga Exco Angkatan Muda PKR berkata kerajaan negeri perlu mempertimbangkan muafakat antara parti dalam setiap keputusan. Saya dengan tegas mengatakan ia seolah-olah keputusan tersebut tidak menghormati semangat falsafah pemuafakatan yang selama ini kita junjung dan telah terbukti memberi keputusan yang baik pada 8 Mac lalu yang telah banyak memihak kepada rakyat.